Pada aktiviti kali ini kita berada di Pantai Bagalalang Spa. Aktiviti yang saya lakukan adalah dengan memukat hanyut di pesisiran pantai. Jom kita saksikan memukat ikan mulus di Pantai Bagalalang Spa. Adakah saya membawa pulang hasil yang lumayan? Jom kita sama-sama saksikan. Tapi ni subscriber special sikit kan. Orang kita kan, orang asli lah. Okay, jom kita merasmikan kan. Itu yang rasmi kan. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat tengah hari. Bertemu kembali kita di dalam Saru Channel 88 second. Yang kedua, Saru Channel 88 yang kedua. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat turun ke pantai. Dan pada aktiviti kali ini saya nak mencuba jaring pukat yang saya beli. Pukat ikan bulus jaring 1 inci. Saya beli daripada subscriber Saru Channel 88 Carry yang kawan saya tu. Yang ni yang kedua. Alhamdulillah semasa pembelian diri saya diberikan penerangan lah tentang pukat ni. Dan saya dah tengok dah pukat ni. Sama saja tapi dia agak pendek sikit lah. Tapi pada hari aktiviti kali ini kita cuba turun di Pantai Bagalalang. Saya beli dekat Pantai Kelanang, tapi saya turun dekat Pantai Bagalalang. Alhamdulillah ada jugalah hasil daripada karawan-karawan yang telah dilakukan. Yang ini karawan yang pertama. Inilah hasil yang pertama. Karawan yang pertama dah puluh-puluh ekor lah. Alhamdulillah. Ini bang, hasil dia bang, besar ikan bulus bang. Yang ni bukan anak ikan bang, ini ikan. Dah dapat 5 ekor bang. Alhamdulillah, semuanya saiz padu-padu. Yang selebihnya ikan tamban. Ikan tamban macam ni lah. Selebihnya ikan tamban. Ini baru karawan yang pertama. 4 utas saya sekali pasang. Kita baru saja berehat tadi. Lepas tu saya macam biasa rehat-rehat dulu. Lepas tu ini kita dah boleh tengok dah ni kalau ikutkan betul. Cuaca pada hari ini cantik lah. Dia tak panas, tak redup, macam nak hujan. Lepas tu cuaca pantai, keadaan pantai kita pun air dia ni air cantik lah ni sahabat. Tapi cantik-cantik pun ini air sungai ni sahabat. Daripada darat sana kan turun sungai sini, dia merebak ke sini lah. Tak tahu hasil kita macam mana. Tadi kita dah nampak lah hasil kita. Alhamdulillah, syukur rezeki. Nanti kita karau lagi untuk karawan yang kedua, ketiga dan keempat, yang ke seterusnya. Macam tu lah. Tak tahulah berapa banyak boleh dapat hari ni. Rezeki Allah yang tentukan sahabat. Mungkin untuk penjualan hasil sahabat kita ni mungkin padu. Cantik lagi jaringnya sahabat. Semoga berkah kan. Semoga ni dijual pun berbaloi. Jual pun dengan harga yang sangat berbaloi. Nampak tu dah ada dah seekor 2. Hui, mantap padu. Semoga bukan ni memberi rezeki yang melimpah ruah. Ini 1 inci suku ni. Dia cakap 1/2 inci. Mungkin dia biasa main pukat besar. 1 inci suku. 1 inci 1 hon. Silap, 1 inci 1 hon. Okeylah, jom kita tengok hasil yang menarik pada hari ini. Okey, alright, jom kita teruskan dengan karawan yang pertama. Kedua. Cuaca cantik angin tak ada, apa tak ada. Memang mantap lah. Ikan ada ni sahabat. Kena ikan ni. Ikan kena. Ikan ni. Mantap ada. Ikan apa? Kekek. Ikan kekek. Ni
bateri. Sebab bateri tak ada. Bateri tak ada. Minta maaf. Pukat ni panjang. Bukan biasa-biasa. Pukat memang pukat pesisiran pantai lah. Ikan tamban kita ambil. Usia kita ambil. Cantik kan, kedutan dia pun cantik. Atas bawah sama. Pandai abang ni buat jaring. Pandai abang ni buat jaring. Kalah kan. Tak ada lagi setakat ini. Permulaan dia. Besar ikan. Besar ikan bang. Mantap aduh. Ikan senangin. Ikan senangin. Hari ini bersenang tapi tak ada angin. Okey, jom teruskan. Okey, jom teruskan lagi. Adakah ada? Ada. Tapi kita target kita buka ikan target sahaja. Ikan iaitu ikan bulus dan ikan ni lah. Ikan yang paling dikehendaki. Kap. Kami besar-besar je. Sebab kat sini pun dah tak ada turah kan. Tak bermusim dah ikan bulus. Ikan bulus dah tak ada musim. Bukan salah pukat. Kalau ada musim dia padu. Memang padu tu. Kalau setakat 1 kilo tu adalah kan. Memang tak ada musim dah. Yang kedua. Bukan yang kedua panjang tak? Kita karah tadi panjang tak? Panjang jugalah. Ikan Panjang pun, lah. Saiz besar-besar. Yang petik kedut tu kan. Nampak Kalau panjang sangat pun payah juga. saya juga berat nak bawa. Ikan yang ditunggu. Syukur kan. Alhamdulillah rezeki. Besar pula tu. Masuk dalam betul loh. Dia tak ada pusing-pusing kan. Aduh. Kalau Syarul buat dia pusing-pusing. Pukatnya dia Cucu. Kena mata kail lah yang. Siapa yang mancing ni? Kesian lah dia. Aduh. Apa tu? Nampak ni? Masuk dalam lah kan. Buat apa? Nanti kena kita mata tak ada. Bermacam-macam kena. Gelama. Macam-macam ada gelama. Ikan apa ni? Selangat, ikan tamban. Ini pun sedap ni. Ikan buntal pun ada. Macam itulah. Ada lagi ke? Ini. Ikan main lepas je. Saya tak suruh kan. Dah lambat lah. Dah pukul 12. Sejuk pula. Air ikan tak ada. Biar dulu lah kan. Dia. Nampak tu. Cantik mantap. Ada. Melekat kan. Melekat. Macam ni dia kena tu. Biasa Syarul dia tak melekat. Dia pusing. Melekat juga lah. Nanti kita lepas ni baru kita karung. Nanti kita baru petik sebab ni. Apa kena ni? Ini tak tahu ikan apa tahu. Macam belut. Kan? Tapi dah Ha, ni. hancur lah. Macam mana belut boleh menghancurkan mantap. Kecil besar juga. Besar. Sebab dia kerja, dia jarang pergi. Itu yang dia macam Dia pun teracun juga kan dengan konten-konten. Ya. Besar. Ni. Apa tu? Bulus. Ikan besar. Besar bulusnya. Sana pun gedar-gedus Ya. Mantap. Memang kena betul lah. Hmm. Saiz dia memang kena betul.
Kan? Mantap. Okay, jom. Nampak tu? Hui, Ada lagi dah, besar. besar. Ada lagi sana, besar lagi. Saiz bang. Mantap, besar bang. Mantap abang. Abang memang mantap abang. Ada lagi bang. Kalau pukat dia pendek macam ni, kita tak payah pergi jauh sangat. Kita pergi dekat je. InsyaAllah hasil pun dekat. Besar, alhamdulillah, syukur. Tahu ikan ni kuat. Kalau tak ada gedar-gedus tu tak ada lah tu. Nampak tu? Ada lagi. Baru yang kedua. Ini baru yang kedua. Cerita baru yang kedua Belum ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh lagi. Besar bang. Besar. Tak apa. Tam batu Jaga kan jaga. Ada lagi. Recommended kan? Cantik oh. Ada lagi tu. Padu, mantap. Ini sekali ni, kalau banyak ni, boleh balik modal Boleh balik modal. Mengena betul loh. Kena betul. Mantap padu. Kalau tak ada kan macam tak recommended apa? Recommended. Dia sekali pergi tak ada kan? Susah dapat seko-seko pun jauh. Ni dah padu dah. Ikan ni dah ada dah. Mana ada barang ni. Saya bukan tak ambil sahabat Saya ambil tapi saya highlightkan dululah. Kita nak cari ikan bolos dulu. Skip dulu. Saya akan karau lagi tapi tak record lah. Sebab tak ada bateri sahabat. Hancur. Lambat sangat dah Masih boleh digunakan lagi. Masih boleh makan. Masih boleh dimakan lagi. Atas pun kena. Jangan sangka ikan bawah saja. Sebab dia main bawah biasa kan? Tetap. Ada lagi. Kasar. Kasar. Jaring baru kan? Jaring baru. Yang sini baru, 2 keping baru kan? 2 keping baru. Tadi kita tengok yang lama, yang ni yang baru. Yang ni belum digunakan lagi. Dia guna baru sekali 2. Katanya satu. Sekali kat pantai Kelanang, sekali kat Bagalalang katanya. Dia terracun. Bagus juga terracun sebenarnya. Kita akan pergi macam tu lah. Cari pengalaman lah. Cari pengalaman. Dekat sini. Nampak tu ada lagi. Mantap bang. Ada bang. Majority besar-besar. Ini bukan anak ikan. Ini ikan yang sebenar. Ikan yang sebenar-benarnya. Ini yang baru jugalah. Nampak ni? Ada lagi. Kita kena terus bekerja ya. Dah start dah. Dah start kerja dah ni. Dah tak boleh rehat-rehat dah. Ada nampak 3 ekor sekali. 1 2 3. Tadi dah. Okey dulu. Kira okey ni. Kasar betul lah. Ini baru yang kedua Hop. Nak terkejut dah. Seriau juga. Benda tu. Seriau juga tu. Ingatkan ular. Tiga black colour kan. Mantap abang. Lama dah tak rasa pegang-pegang kan. Polos kan. Dah lama dah tak rasa pegang-pegang polos. Itu last hari tu kat sini. Ada masa lagi. tu dengan
Oh, itu hari kita last kat sini kita tak buat konten. Tak buat video. Tak buat video dengan kita buat live ke. Buat live je. Dengan tok kan. Ada lagi. Oh. Ini macam ini jari banyak recommender ni macam. Ada apa? Walaupun kecil Cino ni kecil pali ni barang. Alhamdulillah ada sahabat. Jom kita teruskan lagi. Besar ikan. Besar ikan bang. Bagai lalang ikan sebesar. Ikan sedap katanya. Besar lagi bang. Ini macam mainnya maunya besar. Susah mau jumpa ini barang. Tak pandai nak agak gelap lah. Habis dah. Habis. Ketam batu yang gigit Ya, ada ke? Ada. Nanti dia datang balik dah tu. Mesti dia datang. Ingatkan ikat buntal je. Ketam pun nak gigit juga. Barang manis. Barang manis dia mesti gigit ni. Ni. Repat dia. Mantap baru. Air baru parah-parah nak lutut lah. Baru parah-parah lutut lah. Ketiga saya tak rekod. Keempat, kelima mungkin terakhir lah saya baru rekod Dah kontong kena cukai dah. Ini kalau tambah saya punya pukat ni sampai ke tiang sana mau. Keping kan? Dah ada 6 dah pukat. Bukan tak boleh buat, boleh buat kan? Tapi tak ada masa. Jadi masa orang tak ada betul. Jadi ada yang offer, ada yang suggest, kita belilah kan. dia pun jarang-jarang. Okeylah sahabat. Nampaknya keseluruhan hasil pukat kita hari ni ada lah. Jom, tak tahu, tengok lagi nanti. Banyak dah. Mantap. Padu. Okey, alright. Ada lagi sahabat. Baru saya nak memulakan. Mantap. Mantap Besar kan? Besar. Tukar posisi pula. Jaring dia tak labung pun. Pada kali ini kita cuba untuk apa ni? Beli dan melakukan. Tu. Mantap. Mantap pak. Mantap Dah lama tak pegang untuk bulu. Dah lama tak pegang pukat bulus Dah lama dah tak pegang pukat bulus Yang saya punya tu dah kena mana ni. Perlukan bantuan dah. Bantuan baru? Dah ada bantuan baru ni, alhamdulillah. Besar mak datuk. Itu ada lagi sahabat. Tu lagi sana. Besar. Kecil je jaring dia. Tak tinggi pun. Kalau yang pendek ni kan. Yang panjang tu dia sampai ke sini kan tarik. Yang kalau yang kalau ni bersia dia kurang kan? Bukan tulang kurang lah. Tapi ada jugalah, kena jugalah tulang. Tapi tak padu lah. Biasanya tulang padu lah. Hasil ikan tulang memang padu. Tamban. Ada lagi 2 ekor. Dah buka. Mantap. Padu. Saya dah penat dah buka tadi. Ni tukar pula. Tukar isteri kita pula. Dia pun rasa macam rasa tak sabar lah nak buka ikan saja dia. Tadi kita nak pasang kat Pantai Murut sana kan. Tak jadi. Pantai Kelanang ke. Tak jadi sebab kita tak prepare lagi. Kita datang hanya untuk beli sahaja. Kita datang bukan untuk pergi terus. Tak ada lah, mula kita nak tengok dia dulu kan. Ya. Alhamdulillah ada. Cuaca kita redup, membawakan saat-saat yang romantis. Angin tak ada. Angin barat ke apa sekarang ni? Tak tahu lah. Tak buka app.
Ada tapi jarang lah. Tapi ada, sekali ada dia. Besar, kuning pula tu. Besar. 2 kilo dah kan? Tak ada tipunya. 2 kilo dah hasil. Ada, 2 kilo ada. Lama dah tak ada kan? Cuba-cuba, orang lain cuba, orang kampung cuba. Susah nak ada ni. Pasti ada lagi. 4 3 2 mana ni? Tu 1 akhirnya ada. Saya sebab boleh tahan lah kan. Bukan senangin. Hari ni udang. Hari ni udang sahabat, udang. Isteri saya dah tak nampak oh. Isteri saya tak nampak udang ni. Besar. Mantap aduh. Matikan dia. Matikan dia. Kepalanya. Macam mana nak matikan dia? Kepala gitu lah. Besar udang Tadi pun ada juga kan? Ada. Dah 2 ekor lah udang. Ada tapi jarang. Ada juga lah, boleh tahan lah. Dia sebelah sini dia kurang. Apa tu? Ikan baji lah, apa lagi? Masuk macam ni je Alah boleh. Besar je lah. Hai. Tu lah. Tu hei. Kameranya tu. Nak sik. Dengan nada. Hai, dia suruh saya pula Besar juga dah. Ketam pun ada juga. Ketam kita kena lepaskan dia. Sebab nanti dia akan putuskan pukat kita ni. Hop, nak kau. Ya Allah. Okey dah. Oh ada hujung-hujung ada Tak payah dalam tu. Ni je kan? Kita dengan dasar tak jauh. Biasa kita kat atas sana. Atas sana kan? Biasa kalau pukat labu saya main kat atas sana. Atas pun 1 kilo je dapat. Itu hari kita pergi buat live tapi kita buat video. Kita pergi buat live Tak banyak lah 1 kilo Kilo je. Kita ada lah. Udang. Kenapa? Dan mengapakah? Mantap. Payahnya. Kita kali udang. Biasa kita Air titik udang ada. Sini kita nak ada udang. Dah. Okey lah rezeki. Okeylah sahabat saya rasanya dah tak ada dah. Ada lah. Nanti sikit-sikit tu nanti saya akan buang. Okeylah sahabat saya rasa itu sajalah. Ketam pula. Baru nak habiskan. Tutup ke sebelah sini. Tarik. Macam tu je. Oh, jatuh tepak. Tipu kena tipu. Okeylah sahabat, jom kita lanjutkan karawan yang seterusnya. Adakah ada? Rasa yang terakhir lah. Ada senang kan? Macam-macam ada gerak pukat ni. Keduk dia, tengoklah. Dah perlu lepas. Lepas. Nampak tu. Dia punya keduk dia macam langsir Macam langsir. Okeylah sahabat, yang keempat, kelima, keenam, ketujuh ni mungkin saya tak rekod video lah. Kita akan teruskan kepada hasil ya sahabat. Jom kita tengok berapa banyak hasil yang saya dapat pada hari ini lah. Cuaca pun mantap aduh. Sana surut je saya angkat lah sahabat Kebiasaannya sana dulu akan surut. Nampak beting Tu nampak tu air tu. Dia dah macam
Sini, pantai sini tak surut. Tapi pantai Mora surut Ya, So betul. jauh lagi. Ya. Okeylah sahabat. Minta maaf sahabat kerana bateri saya dah habis lah sahabat dah kong Sampai cuaca dah hujan sahabat Okey, jom kita tengok hasil saya pada hari inilah sahabat. Untuk pukat jaring saya baru beli di Pantai Kelanang, kita bawakan kepada Pantai Berlalang sahabat. Jom kita tengok hasil. Okey, inilah hasil dia sahabat. Padu. Jaring baru beli padu sahabat. Saya ambil semua ikan bulu sahaja sahabat. Majoriti ikan bulu sahaja lah. Kan? Ikan bulu sahaja ni. Bulu sahaja. Tak tahulah berapa kilo. Ini pun saya jual lah sahabat. Sebab ada order. Ada subscriber kita order dah lama dah sahabat. Udang pun ada ya. Udang pun ada ni. Udang. Ni. Kepala je ada. Nampak ni udang. Mantap baru. Berbaloi sahabat. Berbaloi sangat-sangat. Alhamdulillah, syukur ada rezeki sahabat. Okeylah sahabat, itu sajalah video saya untuk hari ini. Dan terima kasih kepada semua penonton yang menonton di Saru Channel 88 Kiri. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah ada sahabat. Cuaca dah hujan sahabat. Ngam-ngam saya sampai. Nanti kita timbang Okey, ini adalah hasil ikan bulus kesemuanya ya, yang kita akan jual lah pada hari ini. Akan jual, kita tengok semua berapa kilo sahabat. Tengok kosong-kosong kosong. Jom kita tengok. Ni tengok betul-betul 4 kilo satu 4 kilo satu. Alhamdulillah. Ada juga sahabat. Tak nampak sangat lah, dia dah macam ni. Nampak lah. Alhamdulillah ada. Kita akan jual. Yang selebihnya saya dah buat apa ni lauk lah sahabat. Kesemuanya ada 4 dekat 5 kilo lah. Alhamdulillah.